surat 2, iaitu pada nombor 4 nya. Nombor dia tak termasuk golongan. situ 3 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faqala asy-syaikh al-musannif wal-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata muallif tidak termasuk dalam golongan ini. Yakni golongan apa? Air mutanajis. Air yang dihukumkan sebagai mutanajis tak termasuk, maksud dia, kecuali tidak termasuk dalam golongan ini, yakni golongan air yang mutanajis, jika terjatuh dalam air itu najis yang dikecualikan. Maknanya najis tapi dikecualikan daripada dihukum sebagai najis, mutanajis. Umpama contoh najis, tapi kalau dia masuk terjatuh dalam air tidak dihukum sebagai air mutanajis. Maaflah pada syarak, maksud dia umpama bangkai binatang. Maknanya bangkai ini binatang yang telah mati. Bangkai binatang yang tiada berdarah mengalir ketika dikoyakkan. Maksud dikoyak tu kalau kita cabut contohnya badan dia, binatang tu dah mati, kita cabut dia punya contohnya koyak sikit dah dia punya sayap dia ke kaki dia ke, tak ada darah mengalir. Kalau ada darah pun tak mengalir contohnya. Maka itu maksud dia, bangkai binatang yang bersifat darahnya tak mengalir. Okey. Jadi contoh macam kumbang, dia kata seperti kumbang, lalat, kala apa tu? Kala jengking, lipas, cicak dan sebagainya. Dan sebagainya tu maksudnya kias. Samakan. Kias maksudnya kita samakan dengan contoh yang diberikan. Apa lagi yang tak disebut sini? Nyamuk. Masuklah tu nyamuk. Apa lagi? Boleh belaka, sah belaka, asalkan syaratnya boleh darahnya tidak mengalir. Darah dia tidak, kalau kita cabut koyak sikit keluar darah mengalir contoh, itu tak sah tu. Itu dia. Baik, binatang-binatang yang seperti itulah kalau dia mati masuk dalam air yang bersih, maka dia kata apa dia? Dikecualikan, dihukumi sebagai air mutanajis. Walaupun dia najis, tapi dipanggil dimaaf pada syarak. Itu dia. Lepas tu contoh, masuk semut, bangkai semut. Sebab tu kalau kita air teh secawan, kita tengah minum ni, tiba-tiba jatuh semut. Jatuh semut 4 ekor dalam teh kita tu. Macam boleh minum? Boleh minum, sebab dia semut tu terjatuh bukan kerana kita yang jentik dia.
tengok dia lalu dekat pada apa dia, dekat pada bibir cawan tu kan, kita ada 4 ekor, ambil kau tu tak, kita pergi jentik mati. Itu tak boleh, itu kalau minum najis. Itu walaupun dia tak apa dia tidak mengalirkan darah, tapi sebab perbuatan kita menjatuhkan dengan sengaja, yang itu tak maaf pada syarak. Itu minum ibarat minum air mutanajis. Maksud dia ialah tak dihukumkan sebagai mutanajis, yakni yang dimaaf pada syarak, dia jatuh dengan sendiri, sama ada ditiup angin ke, atau memang semut tu dia jatuh sendiri tak betul, ini terjatuh, maka itu dimaaf pada syarak. Tapi janganlah kita walaupun maaf pada syarak, semut tu ada, kena buang dulu lah. Kita minum dengan semut-semut kali tu. Itu dia. Baik. Syaratnya situ ni. Syaratnya syarat yang kata tidak dihukum sebagai mutanajis, yakni yang dimaaf pada syarak, syaratnya bukan dicampak dengan perbuatan, maksudnya dicampak dengan perbuatan kita, maksud dia begitu, dan tidak mengubahkan air itu. Mengubahkan apa dia? Sifat air itu pada 3 tu lah, warna, bau atau rasa. Jadi syarat dia yang pertama, maksudnya kita faham sini 2 syarat. Maaf pada syarak tu dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, bukan binatang tersebut dia jatuh dengan sebab perbuatan kita. Kalau dengan perbuatan kita dikira sengaja, maka tak maaf pada syarak. Yang pertama, bukan dengan perbuatan kita. Yang kedua, tidak mengubahkan sifat air itu setelah dimasuki, contohnya lalat umpamanya, ataupun nyamuk dan sebagainya, dengan syarat tidak mengubahkan air itu, sama ada pada warna, rasa atau bau. Maka kalau berubah salah satu sifat itu, maka tidak dimaaf lagi. Boleh faham ya? Gitu. Baik, kemudian baik, saya tambah sikit Baik, kalau binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir ni, dia kategori bangkai ataupun najis yang hanya maaf bila masuk ke dalam air. Tapi kalau kita semayang dalam poket kita ada bangkai lalat, tu tak dimaafkan, dikira menanggung najis. Yang dimaafkan apabila binatang-binatang yang kita sebut ni, yang tak berdarah, sifat dia tu tak mengalir darah dia tu, kalau masuk dalam air, kes air saja, dimaaf pada syarak. Tapi kalau kita semayang, tapak kaki kita ada terpijak bangkai lalat, contoh, maka tu tak dimaaf kerana dikira menanggung najis. Yang tu tak dimaaf pada syarak. Alasannya apa? Alasannya, kalau jenis yang jatuh dalam air ni kerana sukar untuk mengelak daripada kejatuhan. Tu kan, kalau angin tiup kan susah kita nak agak kan. Mana satu perbuatan yang kita susah nak kawal dia. Tapi kalau kita semayang, sebab tu kita kena perhati dulu antara adab kita masuk semayang ni, apa dia? Ramai orang tak buat. Kita bila semayang, biasakan dengan amalan melihat tapak kaki. Kita kat rumah ke, kan kita nak semayang kan, wuduk dah siap, kita tinggal lagi nak angkat takbir je, nak semayang je. Sebelum tu lazimkan, biasakan dengan melihat tapak kaki, kan?
Sebab kita pijak kadang-kadang kita tak sedar ada tahi cicak kering ke, ataupun apa dia semut ke, melekat pada tapak kaki ataupun kumbang dan sebagainya yang dah mati, kita pijak melekat tapak kaki, itu dikira menanggung najis. Maka sembahyang dalam keadaan begitu hukumnya tidak sah. Kenapa? Memelihara daripada demikian itu adalah mudah. Maka sebab mudah nak jaga tu kan mudah, masuk mudah tu. Cuma ingat pesan tadi, amalkan tiap-tiap kali bila kita nak sembahyang, cek tapak kaki, angkat tapak kaki, tengok kanan kiri. Sebab kalau ada akan dah mudah kerja tu, apa dia, basuh saja, kan. Ataupun kalau tak ada basah, jentik je dah, buang je, terus sembahyang. Tapi kalau kita sembahyang, kita tak cek, rupanya ada contohnya bangkai binatang, contohnya lalat ke apa ke, kita tak sedar. Sudah sembahyang, kan, sudah sembahyang kita nak doa tu, kita duduk sila, pegang tapak kaki, ada benda, tengok lalat, kan dah kena i'adah balik sembahyang, dah kan kena ulang balik sembahyang, wajib kan. Pasal apa? Tak sah sembahyang tadi tu, tak sah, kena i'adah balik, ulang balik sembahyang tu, wajib hukum dia. Jadi nak katanya bila binatang yang sifatnya darah tak mengalir, kalau maknanya senang ceritanya binatang yang kecil yang sifat darahnya tak mengalir, maka dimaaf kalau masuk dalam air dengan alasan sukar memelihara daripada demikian itu. Tapi kalau bangkai binatang yang sifat darahnya tak mengalir, kalau ada dalam poket, contohnya poket baju kita lah, sembahyang, dikira menanggung najis, tak maaf. Pasal apa? Pasal tak sukar daripada memeliharakan dia. Kan benda tu satu yang contoh kalau tapak kaki tu, kalau kita amalkan dengan memeriksa sebelum sembahyang, akan jadi maknanya benda tu jadi mudah, kan. Tapi kalau kita lalai, sebab tu saya pesan tadi, amalkan mulai daripada sekarang ni. Kalau terlupa tak apalah, tapi biasakan. Sebab tu kalau tengok setengah-setengah Tok Guru dia masuk masjid kan, dia mesti tengok angkat tapak kaki dia. Sebab kita pijak kan, kita tak tahu, kadang-kadang kita pijak tahi cicak kecil-kecil, halu-halu kan, tak pijak yang hitam tu, yang putih tu, mana kita perasan. Sebab tu kalau ada, kita boleh boleh buang kan, ataupun cuci kalau dia basah, gitu. Baik, kemudian sambung balik perkataan kita ni. Ingat ya, kalau binatang bangkai yang kita sebut ni jatuh dalam air dengan dua syarat. Yang syarat yang pertama bukan sebab perbuatan kita. Kalau perbuatan kita bermakna apa? Tidak dimaaf. Kalau dia jatuh sendiri dengan sebab tiup angin ke dan sebagainya, maka maaf pada syarat. Kemudian yang kedua, syarat kedua, tidak mengubahkan sifat air itu. Mungkin itu syarat dia. Kemudian baru kita sambung ayat. Demikian juga tiada dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair. Benda cair tu apa dia? Selain air lah, minyak masak, cuka, air air mawar dan sebagainya. Itu benda cair yang bukan air. Kias, saya bagi contoh tu lah. Santan kelapa, kan benda cair tu, kan. Jadi baca balik. Demikian juga tiada dihukumkan najis, maknanya maaf pada syarak, air atau benda-benda yang cair. Contoh saya sebut tadi tu, dengan sebab masuk najis yang halus. Halus. Apa makna yang halus? Yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana. Maksud sederhana tu mata yang normal,
tidak rabun, tak ada rabun jauh, tak ada rabun dekat. Maksudnya mata dia mata yang normal. Baik, dalam jarak mata yang normal tu, maksudnya kita akan panggil ni kalau pada jarak yang adat kata najis terhalus sangat. Kalau dalam pada pandangan normal kita ni, kalau pada jarak tu memang tak nampak. Tapi kalau kita kanta, memang nampak lah. Gitu. Itu bukan. Maksudnya dalam pandangan yang adat kata, kalau jarak tu tak nampak. Tak nampak. Kalau dekat-dekat baru nampak. Itu kalau masuk dalam air, jatuh dalam benda-benda cair, halus, yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana, sekalipun daripada najis mughallazah. Apa dia mughallazah? Anjing babi, anjing dan babi, itu je mughallazah. Itu dia. Dan juga tambah anjing babi itu dan keturunan dia. Contoh, babi kacuk dengan kambing, keluar anak kambing. Kabi bagaimana? Kambi. Itu. Jadi keturunan dia, maka hukumnya mughallazah juga. Walaupun rupanya kambing, bunyinya kambing, tapi bapa dia babi, maka dia kacukkan, maka sama hukumnya dia ni mughallazah. Itu dia. Baik, jadi sebab tu contoh kan, kita bawa motor, duduk belakang lori babi. Memang kita nampak babi, itu pun ialah polo, nak potong contohnya, belum ada ruang lagi nak potong contohnya, kita bawa motor, nampak apa dia, bukan nampak, macam kita rasa apa tu, ada rasa macam apa dia, air liur contohnya, ataupun cecair yang keluar daripada, confirm lah tu, maknanya mughallazah lah tu. Tapi kita tak nampak dengan mata kasar kerana terlalu halusnya. Adakah kita wajib sertu? Tidak wajib. Tak wajib selagi tak nampak dengan pandangan mata kasar kita, najis tu. Begitu juga dengan hukum ni ya. Jadi dia kata sekalipun najis mughallazah, maka dimaaf pada syarak. Itu dia. Tapi dengan syarat halus, sekira-kira tidak nampak dengan mata yang kasar, pada pandangan yang normal lah. Sama juga macam kita kencing, qada hajat kencing, terpercik kan, nampak memang ada percik kan, tapi kita tak nampak kena dekat apa dia, tak nampak tu, kena dekat seluar tu tak nampak. Tapi memang ada percikan tu, tapi halus sangat. Wajib tak cuci? Tak wajib. Sah je tu, sunat saja. Apa dia, basuh, sunat je, tak wajib. Tapi dengan syarat halus. Kalau dengan mata kasar tak nampak, kalau tengok dekat memang nampak lah. Tu. Jadi fiqh kata tak wajib, hanya sunat mensucikan suruh sembahyang, kalau nak sembahyang lah. Tapi kalau kita naik begitu je tak suci, hukum sah sembahyang kita. Faham ya? Tapi kalau dah nampak percik kan, tu nampak dengan mata kasar, itu bukan halus lagi dah tu. Jangan kira ni okey lagi kot, tak? Padahal dah nampak basah dah seluar kita dengan kencing dah. Ni tak nampak basah apa semua, tapi kita tahu ada percik kan, tapi kerana halus sangat, maaf pada syarak. Hukum mensucikannya sunat, tidak wajib. Tu. Kita kadang-kadang kita buang air kan, kencing tu kan kadang percik kan, percik yang sedikit halus, maaf pada syarak, walaupun kena pada kain atau seluar kita. Itu dia. Jadi kalau kita kalau syak ragu, ni halus ke banyak ni, halus ke kasar, basuh je lah, senang cerita. Menghilangkan syak kita.
Baik, kemudian qala al-musannif rahimahullah taala, adapun air yang banyak. Apa maksud air yang banyak? Baik. Ni satu pedoman. Kalau kita ngaji fiqh, sebut bab air, kalau dia kata air yang banyak, bermakna maksudnya air yang cukup 2 kolah atau lebih. Kalau dia kata air yang banyak, bacalah mana-mana kitab fiqh yang besar-besar ke, yang macam umpama kitab kita ni ke, dia sebut air yang banyak, maksud dia ialah air yang bilangannya cukup 2 kolah atau lebih daripada itu. Itu maksud air yang banyak. Kalau dia kata air yang sedikit, berarti tak cukup 2 kolah. Jadi kena biasakan dan fahamkan selalu lah. Kalau dia sebut air yang banyak, bermakna 2 kolah atau lebih. Kalau maknanya dia sebut air yang sedikit, berarti tak cukup 2 kolah. Qullah, kita sebut bahasa Melayu qullah aja. Sebenarnya bahasa hadis Nabi itu qullah tu. Baik, baca semula. Adapun air yang banyak, yakni 2 kolah atau lebih, tu ditulis dalam kurungan tu. Cuma saya sebut tadi, fahamkanlah. Kalau disebut air yang banyak, artinya 2 kolah atau lebih. Itu je. Kalau kurang, kalau sedikit, itu maknanya kurang 2 kolah. Baik, adapun air yang banyak 2 kolah atau lebih tidak jadi mutanajis dengan sebab masuk ke dalamnya air yang 2 kolah benda yang najis. Contoh, air 2 kolah ataupun lebih 2 kolah. Ukuran yang disebut kemudian kita sebut umum dulu. Air yang 2 kolah, bilangan air tu cukup 2 kolah atau lebih. Kalau jatuh tahi cicak, tahi cicak halus sangat, tahi gajah sekali, sedang cerita tahi gajah besar tu kan, tahi gajah sekali pun, tetapi apa dia, dengan syarat tidak mengubahkan sifat air tu, maknanya stay lagi bau dia tak ada berubah, warna dia tak berubah, rasanya tak berubah, maka air tu stay suci, mensucikan, walaupun tahi gajah dalamnya. Senang cerita gitu. Lepas tu kiaslah tahi apa sekali pun, air kencing ke, jatuh masuk ke dalam air yang 2 kullah ataupun lebih. Ingat, itu dia. Masuk najis, tidak menajiskan air, tidak memutanajiskan air itu kecuali berubah sifat dia. Salah satu sifat tu baru dipanggil mutanajis, tak sah. Tapi kalau tak mengubahkan sifat air, maka air itu mesti boleh dipakai untuk ibadat. Faham ya? Baik. Melainkan jika berubah, macam saya sebut tadi, melainkan air itu kalau masuk najis berubah, walaupun cukup 2 kullah atau lebih daripada itu, berubah air itu, berubah sama ada pada bau, rasa dan warna. Mesti 3-3 ke? Tak, salah satu. Warna tak berubah, rasa tak berubah, tapi bau dia, bau najis, maka tidak sah lah. Dia panggil mutanajis satu. Ada? Maksudnya mutanajis yang tak dimaaf. Maknanya tidak semesti 3-3 tu baru ada, baru ni baru cukup syarat, tak. Salah satu sifat berubah dikira tidak dimaaf dah. Okey? Tapi kalau tak berubah, air itu stay suci, mensucikan. Cuma gelik je lah. Kan? Gelik je lah. Gelik-gelik tu soal lain. Hukum fiqh gitu. Selagi tak berubah, tapi yang penting cukup 2 kullah lah. 2 kullah ni jangan kita bayangkan apa dia, macam tasik besar. Ada setengah dia faham gitu. 2 kullah ni bukan besar ni pun. Meja ni kalau ikut ni besar meja ni. Dia setengah daripada meja ni. Contohnya lah,
setengah daripada meja ni pun atau suku meja ni pun isi air dah 2 kulah dah. Contohnya lah, maknanya 2 kulah ni bukan besar mana pun. Kita pun boleh buat kat rumah. Macam kat rumah saya tu, memang sejarahnya buat tempat mengaji kan, orang datang ramai, memang saya buat tak berapa kulah tak tahu, besar lah, mana boleh berenang dalam tu. Jadi air 2 kulah ni power, sebab hadis Nabi sebut air yang cukup 2 kulah, Nabi kata tidak menajiskan air, dengan syarat ulama kata tidak mengubah sifat air. Itu dia. Baik, kemudian habis. Yang keempat, yang dikatakan air 2 kullah itu ialah, kita tengok ukurannya, ialah sebanyak lebih kurang 52 galen atau sama dengan 13 tin minyak tanah. Ni istilah-istilah ni kita tak biasa, tak dapat nak agak. Tapi tin minyak tanah tu tahu kan? Tin minyak tanah dulu-dulu tu. Kan dulu kita beli minyak tanah dulu pakai apa tu? Itu kan? Tu. Tin minyak tanah tu kan 4 segi tu. Sekarang ada lagi dah? Tak ada dah. Kedai-kedai lama kot dulu. Sekarang semua dah siap dah dalam botol. Betul tak? Dulu kita nak beli apa dia? Minyak tu kan ada pakai apa tu? Saya dulu kalau kecil-kecil buat main pedang tu. Betul, benda yang tarik tu kan? Besi tu kan? Aluminium tu. Saya dia keluar kat corong tu. Saya dulu kecil-kecil buat main pedang tu. Jadi daripada minyak tanah tu kan, kadang nak beli minyak tanah. Jadi tarik bungkus. Nak berapa banyak, dah RM1 gitu. Jadi tin minyak tanah tu 13 tin minyak tanah tu kalau dituang dalam satu bekas, tu maknanya 2 kullah. Baik, kemudian atau 230 liter. Ni senang sikit lah ni, ukurannya 230 liter. Baik, tentang liter ni tulislah dhabit sikit. 230 liter ni satu qaul. Maknanya ada banyak qaul ni. Pandangan ulama tentang ukuran 2 kulah ni sama dengan berapa kalau liter. Baik, Imam Nawawi kata 173 liter. Imam Nawawi kata, kurang jauh kan? 230, Imam Nawawi kata 173 liter. Boleh tak pakai pandangan tu untuk 2 kulah? Sah. Tapi dengan syarat kita tahulah ada qaul tu. Sekarang dah tahu kan? Sah lah kalau taklid. Maknanya kalau kita nak guna qaul taklid kepada pandangan Imam Nawawi, sebab Imam Nawawi mujtahid, dia kata 173 liter, maka sah. Tapi dengan syarat kena ada ilmu lah. Sekarang ni dah ada ilmu, sah kita taklid dengan pandangan 173 liter. Maknanya jauh kurang daripada 230 liter ni. Baik, lain qaul, pandangan yang muktamad, pandangan majoriti ulama berapa? 216 liter. 216 liter. Dan ada juga satu qaul lagi kuat juga, 213 liter. Sebanyak-banyak seperti mana yang disebut dalam kitab Fiqhul Manhaji, iaitu berapa? 270 liter. Itu lagi, itu setinggi-tinggi. Lebih pada tu tak ada dah. Dia antara tu 173 liter tu pandangan Imam Nawawi. Lepas tu ada yang 200 lebih tu banyak dah tu. 213 liter, 216 liter, 230 liter kitab kita ni lah. Dan maksimumnya 270 liter. Baik, antara qaul ni sah kita nak pakai yang mana satu, asalkan kita mengaji dan kita ada ilmu tentang liter tu. Jadi nak pakai 17 liter, 173 liter sah. Okey, baik. Kemudian dia kata itu dari segi liter lah. Saya tambah tadi tu pandangan ulama. Atau jika dalam sebuah tangki, kalau satu bekas, dia guna istilah ni tangki,
kita sebut maksudnya bekas lah. Baik, sebuah tangki atau bekas 4 persegi. Maksudnya 4 persegi apa ni? Segi 4 apa dia panggil? Segi 4 tepat. Itu dia. Jadi ukurannya disebut sini, kitab kita ni, luasnya 23 inci lebar, 23 inci dalam, lebih kurang dia katalah. Ni diguna inci. Baik, tulis. Kalau dalam istilah sentimeter, kalau kita sentimeter mudah sikit lah kan, kat tali tape kita tu pun tu guna tu senang dah, sentimeter. Baik, kalau sentimeter untuk ukuran bekas 4 segi tepat, 60 kali 60 kali 60. Maksudnya apa? 60 lebar dan 60 cm lah, 60 cm lebar, panjang lebar tu kan sama 60 cm, dan dalamnya pun 60 cm. Itu mudah. Baik, boleh bayang ke tak? Boleh imagine tak? Besar mana? 60 cm agak apa? Dan ni 4 kali pembaris. kan? Kalau meja ni kalau 3 suku meja. 3 suku meja. Ada anggaran lah tu. Setengah meja tak? Tengah apa? Setengah meja. Lebih kurang. Ke ni lagi. Setengah meja lebih kurang. Setengah meja Okey, tu dia. Sebab saya kata tadi, 2 kolah ni bukan suara ni pun. Kan tak? Kat rumah kita kalau maknanya kadang bilik mandi kita tu kan, bilik air kita tu kan ada kolah kan. Kolah yang siap pasang tu lah. Itu pun kalau, tapi yang tu kadang-kadang dia bagi dengan 3 segi, duduk kat penjuru tu. Itu kecil sangat tu. Boleh tu. Kalau 4 segi itu. Kalau bulat pula, bulat. Baik. Kalau bulat tulis kalau dia punya, dia panggil apa tu? Yang bulat tu ukuran diameter kan? 40.6 cm. Dia punya diameter dia 40.6 cm. Dalamnya 116.84 cm. 116 0.8 cm. Itu dalam dia. Jadi kalau dalam bulatan ni boleh agak tak? Boleh imagine? Boleh. Dia lebih kurang tu lebih kurang 4 segi, cuba dia bulat saja kan. Tu. Jadi maknanya taklah maknanya besar mana pun. Tu. Tu 2 kullah. Jadi balikkan buat eksperimen ni, buat kerja sikit. Tak? Cari satu bekah yang agak-agak tu, cuba isikan air, tengok dan pastikan apa dia? Pastikan ukuran bekas 4 segi tu, kalau ada lah cuba cari ukuran tu, ukuran untuk 4 segi tepat tu. Kemudian dah pasti, cuba isi air, tengok banyak mana. Ambil pandangan dulu. Tu dia. Sebab tu kalau di kolah-kolah masjid, berapa kolah tau. Kalau masjid-masjid, lebih 2 kolah tu. Sebab 2 kolah ni maknanya bukan soalnya pun. Lepas tu kita sebenarnya kat rumah kita pun boleh buat 2 kolah ni, buat sikit. Tapi buat pakai simen lah. Ataupun kalau ada bekas plastik yang ada ukuran tu pun boleh juga. Isi air dalam tu, mandi wajib dalam tu je. Betul tak? Tapi kalau sebesar ni, orang kurus boleh lah. Betul tak? Orang gemuk pecah. Tu dia. Tapi kalau lebih 2 kolah kan, mandi wajib, senang je cerita. Tak payah apa dia, shower ni ataupun jirus ni kan. Pasal tu dia punya kena bowl, bukan tak boleh. Kalau mandi air hujan shower tu kan, tapi kena detail sikit lah mandi tu. Kalau mandi wajib, kalau mandi wajib cara selam 5 saat 7 saat kan, tahan nafas sikit dah, niat dalam tu dah, angkat sekejap je beres dah.
Pasal apa? Bila kita menyelam, air yang akan kena pada seluruh tubuh badan kita tu meliputi. Tak ada bahagian yang tak sampai air tu. Celah-celah kat mana dia akan sampai juga. Tu kelebihan menyelam. Lepas tu orang dulu mandi wajib menyelam je. Sungai, laut, senang cerita. Lepas tu kan dah terangkat hadas besar, barulah lepas tu kita nak mandi biasa, sabun semua. Yang penting settle dulu. Bagi angkat itu hadas besar dulu. Sebab kalau ikut pada hari ni lah, hari ni punya zaman kan, kalau dia tak belajar fiqh betul-betul, rukun mandi wajib pun dia tak tahu apa. Saya pernah tanya satu orang, dulu saya dicerita tahun 2000, lama, masa tu saya imam dekat masjid tentera kat Sengudang tu, dekat Maskar kamp terendah tu, saya imam situ. Jadi antara masa tu ialah kita jadi imam kan, kalau apa tu nikah kahwin kan bawa kita kan. Jadi askar masa tu pengerusi masjid tu tentera. Dia kata dekat pada dia minta pada imam ni, saya tu, dia kata kalau anggota askar ni yang bujang-bujang ni, kalau dia nak minta borang nikah, nak sign borang nikah atau nak nikah masjid ke apa, ustaz kena tanya dulu. Pengurusi masjid masa tu kira cenderung pada agama, pangkat major, major apa dah, datuk masa tu, ingat lagi. Dia sangat tegas sebab tu. Dia kata anggota-anggota kita ni memang senang cerita, kata fail lah, dia kata. Jadi sebab tu dia kata tanya bab-bab ni, semayang ke apa guys, semayang mandi wajib, pasal dia nak kahwin tu. Saya pun tanyalah, ada satu orang tu, anggota tentera tu, dia nak dia kalau lelaki ni kan, dia nak nikah, biasanya dia nikah tempat perempuan kan. Jadi kita ni hanya sign borang lah, daisi kita cop, kita sign. Jadi masa satu orang anggota tu dia nak nikah di ni lah, maksudnya kita minta sign je lah. Jadi saya tanya soalan, baik enta ni, awak ni nak mandi wajib lah, nak nikah, rukun mandi wajib ada berapa? Dia tanya, oh mandi wajib ada rukun ke? Macam mana tu? Dia kata, mandi wajib ada rukun ke? Saya ingat semayang aja ada rukun. Pula dah, macam mana dia faham agama tak faham. Tak? Tiap-tiap ibadat ni kan ada rukun. Angkat wuduk ada rukun, semayang ada rukun, ya, tawaf ada rukun, haji ada rukun, umrah ada rukun. Setiap ibadat dia ada rukun dia tu. Nah, kita baca Quran pun ada rukun dia. Baca Quran tu ada rukun dia. Tapi orang tak tahu kan. Tu mana tiap-tiap ibadat dia ada dia punya rukun. Nak puasa ada rukun untuk mengesahkan ibadat tu. Jadi mandi wajib rukun berapa? Dua. Jadi orang kata, ramai orang yang tak tahu. Baik, bila dia tak tahu rukun mandi wajib, adat katanya mandi wajib dia macam mana? Sah ke tidak? Sah. Sebab baik, kita ambil amud dasar dulu. Syarat nak sah mandi wajib apa dia? Kena tahu rukun. Kalau tak tahu rukun, walaupun dia maknanya dia tahulah kun mandi ni, dengar kata kalau lepas jimak mandi, kena mandi, dia pun mandi tanpa mengetahui rukunnya, maka walaupun dia mandi, dia punya hadas besar belum terangkat lagi. Bila belum terangkat, dia stay dalam keadaan hadas besar. Semayang dalam keadaan hadas besar, tidak sah. Silap ulang pergi haji pula, contohnya. Mana kalau selagi tak betul dia punya pengetahuan dan rukun dia, selamanya lah dia dalam keadaan hadas besar. Tu kalau orang tak ngaji lah. Dan saya jumpa orang macam ni. Sebab pengalaman kita tanya kan, dia boleh tanya pula, oh mandi wajib ni ada rukun ke? Pula dah nama pun mandi wajib dah. Bila sebut mandi tu wajib, syarak suruh mesti ada rukun.
dua saja, niat dan merataikan air tu dah. Lepas tu kena tahu lah, merata tu daripada mana ke mana kena rata. Tahu tak? Situ banyak fail tu. Kalau rukun mandi wajib dia tahu, tapi syarat sah meratai tu dia. Kalau setakat kepala hak zahir-zahir ni boleh aja lah, senang je. Tapi kat mana bahagian yang apa dia, yang biasanya fail? Celah-celah. Tu maksudnya. Faham tak? Celah-celah tu. Terutama bahagian apa dia? Bahagian dubur. Kalau tidak dicangkungkan, maknanya dia syarat dia bila kita mencangkung, keadaan safhah, dipanggil permukaan dubur tu akan terbuka. Dan dengan terbuka tu, dinding yang terbuka tu bahagian wajib sampai air. Jadi kalau dia berdiri mandi wajib sendiri, tang situ dia main basuh gitu-gitu je. Tak? Sedangkan bahagian yang wajib tu macam mana pun dia kena terbuka. Tapi kalau menyelam, dia automatik dia meratai. Itu kelebihan mandi secara menyelam. Sungai kau ikutlah. Itu dia. Tapi kalau mandi wajib cara jirus, shower, air hujan tu, pastikan bahagian yang sulit sampai air tu dicangkungkan. Ingat pesan saya ni, cangkungkan. Sebab bila cangkung tu, bahagian dinding yang safhah, yang wajib tu akan terbuka, dan bila kita cebok situ, kita sampaikan air, dia akan sampai. Kalau kita berdiri, dia akan terkatuk dan dinding tu terkatuk, tak sampai air. Kes tu menyebabkan mandi wajib tidak sah. Situ je banyak fail kan. Sebab dia syarat sah dia, meratai tu. Baik. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, atau dia kata jika dalam sebuah tangki bulat, dia kata atas kitab kita ni lebarnya 19 inci dan dalamnya 46 inci lebih kurang. Jadi saya dah bagi tadi dari segi sentimeter kan, catik tu 40.6, dalamnya 116.8. Itu kalau bulat ya. Tu. Jadi kalau dalam tu bukanlah tinggi mana pun, lebih kurang dalam tinggi ni dia lebih kurang, tinggi meja ni lebih kurang, rendah lagi kau. Baik, habis itu. Kita mula tadi pun 9. Kita mula tadi berapa? 9:40. Ni dah 45 minit. 40 minit Okey, baik. Sikit lagi InsyaAllah. Najis dan cara menyucinya. Ini semua ni dipanggil apa ni? Fardu ain. Ilmu pengetahuan yang fardu ain, wajib diketahui. Tu dia. Najis dan cara menyucinya. Yang kelima, kata muallif, tiap-tiap benda yang cair atau lembut keluar daripada dubur, yakni kemaluan belakang, atau kubul, kemaluan hadapan, bagi laki dan perempuan, hukumnya yang cair atau lembut tu najis. Tak kira atas nama cair atau lembut, tak kira apa. Contoh, biasa kalau cair ni atau lembut, kalau cair ni kubur, air kencing lah. Baik. Kalau lembut-lembut tu dubur lah, tahi lah tu. Okay. Baik. Selain air kencing, contohnya keluar apa dia, air sirap. Ini ulama sebut, kalau air sirap keluar betul-betul rasa air sirap, bau sirap, warna sirap, keluar kot kencing. Kencing tak keluar air kencing, keluar air sirap, hukumnya apa?
najis. Faham tak? Kiaskan. Yang belakang pula tak keluar tahi, tapi keluar apa dia? Keluar apa dia? Kuih. Sebutlah apa-apa saja, asal bukan tahi je, tapi lembut macam tahi juga, hukumnya najis. Itu dia punya formula dia. Asalkan cair atau lembut, tak kira janji keluar daripada dua jalan ni, maka ia dipanggil najis. Benda najis. Baik, ada nombor satu kecil itu dalil. Okey, iaitu kita tengok pada bawah tu sandarannya, yakni sandaran tu dalilnya, yang kata sesuatu yang keluar daripada dua jalan dubur atau kubul, sesuatu yang cair ataupun lembut, berdasarkan kepada hadis, yakni dalilnya diriwayat oleh Imam Bukhari iaitu hadisnya, innahu sallallahu alaihi wasallam lama ji'a lahu bi'ajaraini wa rawthatin liyastanjiya biha akhadhal ajarai wa radda rawthata wa qala hadha raqsun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Imam Bukhari, rawahu al-Bukhari. Baik, arti hadis, satu masa sahabat membawa 2 butir batu dan sebuku tahi unta kering untuk baginda beristinja dengannya. Baginda ambil batu itu dan menolak tahi kering itu, seraya bersabda, Nabi kata, ini adalah najis, yakni merujuk pada tahi unta kering tu, ini adalah najis. Kemudian jadi ini dalil menunjukkan apa dia? Yang keluar daripada apa dia? Kubul atau dubur itu najis. Kok mana pun najis. Tapi syaratnya apa dia? Cair atau lembut. Jadi walaupun disebut sini lafaz hadis ni tahi unta kering, ialah kering sebab lama, asal-asal dia masa fresh tu kan lembut kan, mana ada keluar-keluar tu kering lalu kan. Tu jadi faham hadis ni, asal-asal tahi unta tu keluar, dia apa dia basah, dia lembut lah kan, gitu. Sifat najis tu tahi kan, dia bukan kering dulu, kering tu setelah berapa lama. Tu dia. Jadi nak katanya dalil ke atas kata najis. Baik, kemudian satu lagi hadis, satu hadis lagi, Nabi lalu atas 2 kubur, sabdanya. Kita tengok pada artinya. Arti hadis, pada suatu masa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah lalu di 2 pusara, 2 kubur. Ketika itu bersabda, Nabi bersabda, sesungguhnya kedua-dua si mati dalam kubur ini kena azab. Hadis masyhur ni. Kemudian pengazaban ini bukan kerana dosa besar. Yang satu ini ialah kerana ia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Nampak? Jadi faham daripada tidak membersihkan diri dari kencingnya menunjukkan yang keluar daripada kubur itu adalah najis. Kes dia kena azab sebab najis, tak bersih daripada najis. Sebab itu mari hukum apa dia? Wajib istibra' lepas kencing. Kan? Cara istibra' tu dengan ada beberapa kaedah. Kaedah yang masyhur berdehem lepas kencing tu. Baik, hukum wajib istibra', dia bukan wajib berdehem. Wajib istibra' jika seseorang itu jenis tak lawas. Wajib. Maknanya kalau dia lepas kencing kan, kalau tak istibra', nanti bila dia dah basuh akan keluar saki pakai kencing. Itu dipanggil tidak lawas. Jadi orang macam ni,
wajib istibra'. Jadi istibra' tu ada kalanya cara berdehem-dehem, lain cara mengurut-urut. Kalau nisbah lelaki, urut daripada pangkal, minta maaf, zakar tu, urut ke hujung zakar tu. Lebih-lebih kurang nak faham dah sudah kan. Jadi itu kaedah istibra' juga, yakni menolak saki baki air kencing yang duduk dalam pundi kencing tu, bagi keluar habis. Tu istibra' juga. Jadi maknanya faham istibra' tu bukan berdehem saja, berdehem termasuk. Dan lain daripada tu ada juga satu lagi leceh sikit lah, apa dia? Bangun dah lepas kencing tu kena jalan 2-3 tapak. Satu leceh sikit dia. Nah, tapi itu cara istibra' juga. Kena bangun, jalan sikit, 2-3 langkah, pergi balik. Nanti dia akan, tapi yang tu leceh sikit lah kan, jalan-jalan balik kena pula seluar kita. Kalau rumah kita tak apa lah. Tu. Jadi cara yang dia ada orang dehem tak jadi, dohim macam mana pun tak jadi, tak keluar, tapi dia mudah keluar dengan cara ngurut sikit keluar. Jadi ikut qada masing-masing, kena test dulu. Ada yang tak boleh cara urut, tak keluar, dehem sekali je, keluar habis. Ikut maknanya keadaan badan seorang tu ikut pada qada dia, ya, atas kesihatan dia lah. Tapi ingat ya, Nabi SAW pernah memberitahu kepada kita bahasanya orang yang antara kesalahan yang menyebabkan orang dalam kubur diseksa kerana kes kencing saja, bukan kencing orang. Kencing orang tu tipu. Itu lain. Itu istilah, itu kalau istilah tu pun orang guna juga. Dia ni kuat kencing. Itu maknanya kuat bohong. Tapi ini kencing tak lawas, tak diistibra' katanya. Jadi sampai boleh kena seksa kubur. Hadis yang sahih. Baik. Kemudian yang satu ini ialah kerana apa dia? Kerana ianya tidak mana dia? Dan satu lagi selalu acum mengacum. Istilah dia adu domba. Ataupun dia panggil batu api. Membatu api. Dia pergi pihak A, dia cocok orang dia kata orang B gini-gini, pergi B, dia cocok pula. Jadi saling menyebabkan apa dia? Dua pihak ni saling bergaduh, berperang dan sebagainya, bermusuh dan sebagainya kerana ada batu api ni. Dia panggil mengadu domba, istilah dia. Membatu api. Jadi kena azab kalau tak taubat kepada Allah. Tapi kalau yang jenis adu domba ni, dia berat sikit. Satunya, kalau dia minta ampun, Allah ampunkan. Tapi dosa dia pergi laga-laga dengan orang, dia kena beritahu A dengan B. Dia kena cerita sebenar, baru settle. Kalau tidak, tak settle. Akhirat, merangkak kau cari orang tu, minta halal lah. Sebab engkau ni, orang musuh sebab engkau. Sebab tu adu domba ni termasuk dosa yang besar. Susah. Kalau mengaji kitab penawar bagi hati, tasawuf tu sebut antara dosa besar, bahana lidah. Tu. Baik, jadi dalil dua hadis ni menunjukkan sesuatu yang keluar daripada dubur atau kubul yang sifatnya cair atau lembut, tak kira apa sekalipun, maka hukumnya najis pada syarak, melainkan dia kata mani, air mani lah, tak najis. Keluar daripada, biasa kalau mani ni daripada kubul kan, laki, contohnya laki keluar mani, air mani tu bukan najis, ia suci. Yang najis apa dia? Mazi, wadi, air wadi. Air wadi ni air apa? Air wadi ni biasanya keluar setelah mana seorang tu dia bekerja berat ataupun mengangkat sesuatu yang berat, keluar air tu. Sifat dia macam kekuningan kental dia keluar. Kalau mazi ni dia keluar akibat rangsangan seksual. Tu dia. Itu berakhirlah. Itu air mazi, najis. Wadi najis. Mana kalau kena pakaian wajib basuh. Tapi kalau mani tak wajib kita basuh sebab dia bukan najis.
Itu dia. Baik, kemudian dalilnya apa? Kata tak najis tu sandarannya, tengok nota 2 bawah, sandarannya yang dalilnya hadis Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dipanggil hadis muttafaqun alaih. Kalau dua orang nama ni, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dipanggil dua istilah. Satu rawahu syaikhan, satu lagi dipanggil muttafaqun alaih. Kalau sebut hadis muttafaqun alaih, artinya apa? Muttafaqun ittifaq apa dia? Alaih, atas dua orang ni. Maksudnya kalau sebut Imam Bukhari dan Imam Muslim, maknanya hadis ni memang kuat betul lah. Boleh buat hujah, boleh buat pegang, boleh buat amal. Tu dia panggil istilahnya muttafaqun alaih, disepakati oleh dua orang imam ni, ya. Ataupun dia panggil rawahu syaikhan. Mana kalau dalam hadis rawahu syaikhan, riwayat dua orang syekh, iaitu siapa dia? Imam Bukhari, Imam Muslim. Dia lain selain daripada ini tak disebut, kecuali dalam fiqh. Kalau dalam fiqh disebut dua orang syekh, siapa dia? Kalau dalam mazhab Syafi'i, dua orang syekh merujuk pada siapa? Bukan. Ni kau lagi Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau sebut fiqh, dia kata begitulah yang disepakati oleh dua orang syekh. Maksudnya siapa situ? Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Ni regu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, sehingga dinisbahkan dua orang syekh itu kepada dua orang ni. Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar Al-Haytami kemudian. Cuma ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau dua orang syekh dalam fiqh, maknanya tak lain tak bukan Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Dia hidup sezaman tu. Kalau hadis, dua orang syekh, Bukhari, Muslim. Baik. Jadi dan lain-lain, maksudnya wa ghairuhu, selain daripada Imam Bukhari dan Muslim ni, maksudnya kuat betul hadis ni. Baik, arti hadis bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha ada pernah mengikis atau menggaruk-garuklah air mani daripada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda sembahyang dengan baju itu. Hadis ni disebutkan dalam kitab Al-Iqna, Imam Al-Bujairimi radhiyallahu anhu. Baik. Jadi makna hadis ini sandaran menunjukkan bahawa air mani kalau kena baju kain bukan najis. Air mani sajalah, jangan air lain dulu, ya? Air mani saja. Tapi kalau tambah es, air manis itu kena, tak ada apa. Basuh pun tak ada apa, takut semuk je, bukan kena najis je. Gitu. Jadi balik atas, sama ada mani manusia, air mani manusia, atau air mani binatang yang lain daripada anjing dan babi, atau anak daripada keduanya, yakni keturunan dia yang kacuk-kacuk pun, anjing berkelamin dengan babi contohnya, atau anak salah satu daripada keduanya dengan binatang yang lain sekalipun yang suci anak kacukkan, kambing babi, kambing anjing, gitu. Maksud saya sudah contoh tadi, tidaklah termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras. Baik, jika benda yang keluar itu keras seperti biji-bijian, sekiranya ditanam ia tumbuh, jadi tak najis, ya. Contoh, ingat tak dulu heboh kopi tahi musang? Ingat tak? Ada tak? Apa hukum kopi tahi musang tu? Kopi tahi musang, apa hukumnya? Boleh minum tak? Boleh. Harus. Pasal apa bolehnya? Ni. Tapi dia ada syarat. Musang tu dia beri makan biji kopi. Ni ke Indonesia punya cerita ni.
Dulu orang heboh kan, macam ni boleh minum ke ni? Memang sedap pun. Tapi saya tak pernah sedap. Orang kata sedap, memang sedap, memang dia punya lain rasa. Kopi tahi musang. Jadi musang tu dia berikan makan biji kopi, dan biji kopi tu keluar sebagai najis dalam keadaan tak hancur sikit pun. Macam tu juga kopi tu, tapi bersalut dengan tahi lah. Musang tu bukan makan kopi je, makan tumbuhan, makan buah-buahan semua. Jadi keluar najis bersalut dengan biji kopi. Biji kopi itu apa dia? Tak hancur, still macam tu. Baik, ketika itu biji kopi itu bukan najis, dia masih lagi biji kopi. Sebab dia tak hancur. Mana? Sebab dia bukan lagi proses jadi najis, tak. Dia masih kopi lagi. Sekiranya kalau tanam tumbuh, maka hanya dipanggil apa dia? Mutan najis saja. Biji kopi yang mutan najis, yang kena najis. Jadi kaedahnya apa dia? Basuh je lah. Basuh, hilang dah. Najis tu dah bersih. Jadi biji kopi itu suci lah. Tu buat kopi tu. Kopi tahi musang. Tak kira lah musang ke gajah ke. Tak? Syarat dia keluar sebiji macam tu. Kalau keluar lagi tahi itu najis. Ni. Jadi tu yang kata harus tu. Pasal dibasuh-basuh hilang dah. Okay? Macam kita lah, kita telan batu. Telan batu sebiji. Tu berak batu tu keluar batu lah. Baik, batu ke najis tu? Batu mudah najis. Dia kena sebut itulah. Batu yang mudah najis, batu yang kena najis. Masa dia keluar tu dengan tahi-tahi lah. Baby, batu tu boleh tak kita bawa dalam sembahyang? Boleh, dengan syarat basuh dulu. Sebab dia masih lagi nama batu. Melainkan batu tu ubah jadi tahi sungguh, tak boleh dah tu. Tu najis lah tu. Jadi hukum apa dia kopi, kalau istilah orang Indonesia panggil kopi luwak. Kopi apa? Luwak apa dia? Macam tu lah namanya. Tapi saya tak pernah minum lah. Walaupun ada sahabat apa tu, ustaz daripada Indonesia datang, datang sini sekali saya bawa. Dia cari dia rumah tu. Dia pernah hadiah saya kopi Indonesia. Kopi dia kata ni kopi terbaik di Jambi, dia orang Jambi. Kopi yang terbaik di Jambi dan Indonesia itu. Memang sedap kopi tu. Habis lah. Pasal sikitnya. Yang peliknya dia bungkus dalam macam kotak rokok. Saya kata ingat kau rokok ke? Dia bungkus dalam kotak rokok. Lepas tu dalam tu ada dah pungkur-pungkur, tapi dia punya packing itu macam kotak rokok, kecil je. Baik. Jadi demikian juga cacing yang keluar kan, hukumnya tiada najis, cuma kena najis sahaja boleh. Mana kita apa dia, bukan makan pun. Maknanya dia kata cacing tu yang keluar kan bukan najis tu, cuma kena najis saja. Dia panggil mutan najis. Boleh dibersihkan dengan dicuci. Tetapi batu yang keluar dari seseorang yang disebut sakit karang, ini batu karang tu juga terkumpul dari air kencing, hukumnya najis. Jadi batu karang tu lah. Batu itu lah orang sakit batu karang tu najis tu. Manakala benda yang keluar dari lubang yang lain daripada kubul dan dubur, hukumnya suci. Maknanya selain pada kubul dan dubur, kalau ada lubang-lubang lah, seluruh tubuh kita ni suci, melainkan muntah. Muntah najis lah. Dan air liur basi. Air basi maklum, yang keluar dari tembuni. Tembuni tu apa dia? Perut perut apa dia? Usus besar kita. Tembuni tu usus gitu. Dari tembuni makanan warnanya kuning dan baunya busuk, sebab tu orang panggil air basi. Kedua-duanya itu najis, yakni muntah dan air liur basi. Air liur basi ni ulama ada bahas perincikan lagi. Ada yang air basi tak najis, ada yang najis. Yang najis tu mana? Yang tidur dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan
terlentang ke, baring ke, yang tu pasal apa? Keluar daripada perut, usus dia tu. Kan dia keluar daripada perut kan, baring dia keluar. Tapi kalau tidur masa khutbah, orang khutbah kan banyak orang tidur tu, ada yang tidur sampai meleleh air liur tu. Kan? Air liur apa tu? Basi tak tu? Dia mana imam naik aja, Assalamualaikum, nak baca khutbah tu, masa tu dia tidur dah. Bangkit bila? Sedar bila? Tu pun orang kejut je. Bila dah qamat dah tu, maknanya selama 20 minit imam baca khutbah, 20 minit tu lah dia tidur. Masa minit yang ke-20 dah mula meleleh air liur. Air liur apa tu? Basi juga, tapi bukan najis. Pasal sifat dia tak ada. Dia kalau yang tidur malam tu, tu yang kuning-kuning tu, tu pasal keluar daripada maidah, perut tu, perut temuni tu. Kalau kita tidur masa khutbah tu, dia perut kan masa kita duduk kan, jadi air tu tak naik, yang perut tu tak naik, jadi yang keluar tu apa? Air liur dalam mulut je. Itu suci hukum dia. Ada orang dia tak ngaji fiqh, hari Jumaat tidur, masjid dengan aircon yang sejuknya, tidur je lah. Tidur, tanya dia apa isi khutbah, tak tahu dia, mimpi. Baik, sudahnya orang kejut, air liur basi kau ni. Duk, alamak, dah kena baju pula dah. Dia pun pergi kelang kabut. Apa dia? Pergi suci kan dia. Lepas tu dah lah, masuk balik. Dan dia anggap tu najis. Bukan najis tu. Tu air liur yang keluar daripada mulut. Tu dia. Kalau ada kuning-kuning tu, kau minum teh tarik tadi. Jadi kalau dalam keadaan duduk, mana ada bawah ni naik ke atas, kecuali muntah je lah. Benar? Ini cerita air liur basi tu. Air liur basi yang masuk najis tu, tidur dalam keadaan apa dia? Baring. Sebab bila baring kan, perut tu kan mendatar kan, jadi atuk yang keluar daripada perut tu. Dan sifat dia begitu, kuning dan berbau busuk. Orang bagi basi tu. Tu dia. Baik, ala kulli hal, sampai sini dulu lah perbahasan kita. InsyaAllah akan datang kita sambung benda-benda lain yang najis. Apakah benda-benda lain yang najis? Itu InsyaAllah kita huraikan pada kuliah daurah yang akan datang. Wallahu a'lam. Setakat ni dulu.